Raja 8 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Nurul dengan memandu kereta. So, jarak dalam unit kilometer dan masa dalam unit jam. OX ialah perjalanan Nurul dari rumahnya ke Seremban. So, ini O hinggalah ke X. O ni rumah dan pergi ke X ni dia menghala ke Seremban. Manakala YZ pula adalah perjalanan ke Taiping. So, dari Y ke Z. Soalan A, garisan manakah yang mewakili kedudukan pegun? Pegun bermaksud berhenti ataupun tidak bergerak. So, pada graf, garisan mengufuk ni menunjukkan tiada pergerakan. Jadi, di sinilah mewakili kedudukan pegun dan jawapannya adalah garisan XY. So, dah boleh dapat 1 markah di sini. Seterusnya, soalan B, hitung laju dalam kilometer per jam bagi 4 jam yang pertama. So, 4 jam yang pertama berada di sini dan perjalanan ni dengan jelas kita dapat lihat jarak yang dilalui adalah 588 kilometer. So, kita tahu formula untuk mencari laju adalah jarak bahagi masa. So, jarak yang dilalui adalah 588 kilometer dan masanya adalah 4 jam. So, 588 bahagi 4, jawapannya adalah 147 km per jam. Markahnya adalah 2 markah, jalan kerja 1 markah dan jawapan 1 markah. Seterusnya soalan C, diberi bahawa laju kereta dari Seremban ke Taiping ialah 100 km per jam. Ialah tu maksudnya sama dengan, jadi laju kereta dari Seremban ke Taiping sama dengan 100 km per jam. Pada graf, perjalanan dari Seremban ke Taiping adalah pada garisan YZ. Soalan bagi tahu laju di sini sama dengan 100 km per jam. So, laju sama dengan jarak bahagi masa. Tulis dekat sini sama dengan 100 km per jam. Pada graf, jarak yang dilalui adalah di antara 288 hingga 588. Okey? Jadi, jarak tu bukannya dari sifar. Alright, dia bermula dari 288 hingga 588. Tempoh masa pula antara T hingga 12. Jadi 12 ni masa akhir dan T ni masa awal. So, jarak yang dilalui adalah 588 tolak 288 dan masa adalah 12 tolak T sama dengan 100. Nak cari T tak boleh ada di bawah. Jadi, tukar tempat dengan 100, kemudian selesaikan. So, yang atas ni kalau tolak jadi 300 per dengan 100. Okey, 100 dah tukar tempat sama dengan 12 tolak T. Selesaikan 300 bahagi 100 dapat 3. So, 3 sama dengan 12 tolak T. Okey, bila sampai step ni, langkah seterusnya kalau kamu nak guna kalkulator pun boleh. So, 3 sama dengan, saya tekan alpha calculate 12 tolak T. T tu tak ada, jadi cikgu guna huruf A. Tekan alpha, tekan butang negatif kat sini. Okey, nak selesaikan dia tekan shift calculate 2 kali. Jadi jawapan dia adalah 9. So, T sama dengan 9. Markahnya 3 markah, jalan kerja 2 markah dan jawapan 1 markah. So, jumlah markah untuk soalannya adalah 6 markah. Boleh tak dapat 6/6?